Assalamualaikum geng. Bersama saya lagi Pablo Hakim. Hai guys. Macam mana korang semua? Korang rindu ke dengan suara Pablo ataupun lupa Pablo sekarang ataupun tak tahulah sebab Pablo pun dah lama tak buat video. So guys, video apa Pablo nak buat hari ni? Hari ni 30 hari bulan. Esok adalah birthday Pablo. So apa Pablo nak buat? Pablo nak pergi kedai beli makanan lah untuk kongsi dengan family untuk birthday Pablo juga kan. So kau nak tahu apa jadi, kau stay tune, okay? Kau stay tune tahu apa akan jadi selepas ni. Sebab kemungkinan Pablo akan jalan kaki ni guys, sorang-sorang ni. Tak ada orang lain dah, sorang-sorang ni. Okay? Kau stay tune, okay? Okay guys, sekarang ni Pablo dah beli dah kek dengan makanan-makanan sikit lah untuk buat macam buat makan-makan lah, makan-makan birthday malam ni. So sekarang ni Pablo dah undi balik lah. Sekarang dah maghrib guys. Patutnya ibu cakap tadi suruh balik sebelum maghrib macam tu lah. Macam mana tadi ramai tadi orang tadi. Cuma tak dapat nak rekod je. Kalau rekod tadi memang ramai gila orang tadi. So korang tunggulah apa je jadi. Kena download balik lah. Penat kan. Okay guys. So minta maaf lah tadi banyak tak dapat nak rekod. Sebab kita orang memang happy gila tadi. Buat makan bagai banyak makanan dah tadi. Sorry sudah dah. So sekarang ni pun jam dah menunjukkan dah pukul 12. So Pablo nak ucap ribuan terima kasih kepada fans-fans Pablo yang telah support Pablo daripada bawah sampai dah 100 lebih dah sekarang. InsyaAllah doa Pablo akan lebih maju jaya ke hadapan, lebih maju jaya dan boleh bantu orang-orang yang memerlukan bantuan. InsyaAllah, insyaAllah. Dan Pablo nak bagi sikit ucapan kepada sahabat-sahabat Pablo. Korang jangan putus asa tau. Teruskan maju jaya dalam kehidupan. Jangan, kalau korang gagal SPM tak apa, mungkin rezeki korang bukan tak di mungkin rezeki korang tak di kat situ. Korang just teruskan je kehidupan. Jangan pernah jangan pernah penat dalam kehidupan. Teruskan berjuang untuk family korang, untuk diri korang sendiri. Semoga kita berjumpa lagi dekat luar ataupun mana rapat dengan aku ucapkan terima kasih terutamanya macam kawan rapat aku ucap terima kasih kat kau. So korang sebagai fans Pablo, tolong support Pablo pada belakang. Sebab sampai korang, sampalah Pablo kan. So Pablo just nak ucapkan ribuan terima kasih sebab dah support apa semua. Doakan baik-baik untuk Pablo, untuk result Pablo apa semua. Korang semua memang army the best Pablo pernah ada. Korang jangan lupa benda tu, army the best, okay? Apapun wish birthday, tolong kalau rajin tolonglah komen kat bawah. Okay? Love you guys. Assalamualaikum.